Dalam kitab Al-Quran, penyamun, penyangak, perompak ni, Pak Mail, Zahmidi, Banduan Najib, Rasul Mansur, 3 juta Ali UMNO dijanjikan neraka Jahannam bersama pengikut-pengikutnya. Kita tidak larang kamu merompak dalam Malaysia ni ya, UMNO. Rompak sajalah apa yang kamu mau rompak. Tapi kami mau bagi tahu, ingat mati, ingat neraka, ingat lubang kubur ha? Rajin-rajin jualah kamu baca Al-Quran ini, bikin malu UMNO kok ni. Berani betul kamu merompak di atas bumi Allah ni ya. Sampai kamu pingsan bah merompak. Astagfirullahalazim, tak puasa kah ini orang-orang UMNO ini? Merompak harta karun rakyat, merompak harta karun negara. Waina ndak pandai-pandai bertaubat oh. Puasa kah kamu ini 3 juta Ali UMNO ini? Tak kamu malu? Kantoi merompak di zaman Anwar Ibrahim ni, di zaman kerajaan aku ke-17. Puasa kan juga kamu ini? Hari-hari makan duit rasuah, makan duit rompakan. Ini pengsan hasil makan duit rompakan kan ini? Tak kamu malu? Astagfirullahalazim. Marah kamu? Dilarang merompak? Dah kamu dilarang merompak, cuma kita kasih ingat neraka Jahannam tempat kamu weh. Penyamun penyangak dalam UMNO. Astagfirullahalazim. Patutlah bah kamu ni di bulan puasa ndak ada takut-takut kamu depan Allah merompak-merompak. Nah mampuslah kamu ini UMNO. Ingat ah orang-orang Sabah yang kamu dikasih dupang-dupang itu mengundi UMNO di Sabah. UMNO ni kawan baiknya Warisan. Kau nampak lebih itu? Syafi Abdal pun kerjanya merompak, Bumuktar pun kerjanya merompak, Pak Mail kerjanya merompak, Zaid Ponorogo kerjanya merompak, Banduan Najib kerjanya merompak sampai masuk penjara. Kau tahu? Buruk, busuk sudah nama UMNO ni. Dari Sabah sampai ke Putrajaya. Sudah-sudahlah kalau kamu merompak ini. Memang ngamlah bah Anwar Ibrahim kerajaan Agung ke-17, SPRM dan PDRM bongkar skandal rompakan 700 juta ringgit UMNO ni. Memang ngamlah, ini kalilah. Memang ditanamlah hidup-hidup ni UMNO dengan warisan di Sabah. Marah, jangan kau marah. Bangun kau dulu Pak Mael, jangan kau pengsan di sana. Bilik penjara Kajang, baju Melayu oranye sudah siap untuk kau bahari raya. Kamu nih kan merompak di bulan puasa nih, dipotong kok tangan kamu nih. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, memang dipotong tangan kamu nih, penyamun-penyamun UMNO. Kalau ikut hukum hudud, hukum Islam, dipotong tangan kamu ini. 3 juta Ali UMNO penyamun. Apa nih dia nih yang minta simpati nak jadi menteri? Astagfirullahalazim, sejak bila aku mau jadi menteri? Oh, menteri UMNO penyamun? Pengsan sudah? Kami rakyat ni tidak mau jadi menteri penyamun macam orang pengsan ini. Bikin buang karam, bikin buang masa, bikin malu 7 keturunan oh. Jadi menteri penyamun dalam Malaysia ni. Kamu malu kah? Siapa mau jadi menteri oh? Suara rakyat lebih berbisa daripada suara menteri. Aku bagi tahu sama kau. Itulah kok kamu semua penyamun-penyamun tu kerja kamu tangkap rakyat yang bersuara. Nah kamu malu ke ini? Ditelanjangkan oleh suara rakyat dalam TikTok. Kamu merompak. Kamu jadi menteri, jadi Perdana Menteri untuk merompak sejalah. Kamu ingat kami rakyat tidak tahukah? Astaga, sampai kamu pengsan bah jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Nah kamu malu. Kami rakyat ini tidak mau undi UMNO bien sudah. Sebab UMNO punya penyamun ini, dia berebut-rebut mau jadi menteri, jadi Perdana Menteri. Merompak harta karun raya, merompak harta karun negara di bulan puasa. Sampai kamu pengsan. Siapa apa ini? Mau jadi YB, mau jadi menteri ini? Kami ini bersuara di bulan puasa nih untuk kasih tahu dengan rakyat. Oh, ini contoh menteri penyamun, Perdana Menteri penyamun, pengsan. Tak tahu malu. Melawan hukum Allah, melawan hukum Islam. Nah, hancur oleh Allah di bulan puasa. Hancur UMNO bien. Nah, kamu
malu kan jadi menteri, jadi Perdana Menteri, merompak harta rakyat, harta karun negara di Putrajaya. Bagus dapat jadi menteri lah kalau kau jadi penjamun. Kau jadi perompak full time lah. Nah, mampus kau dikejar oleh SPRM. Barehat juga kamu daripada merompak ini. Lama sudah rakyat perhatikan kamu nih merompak UMNO. Kau ingat rakyat takut kah dengan UMNO? Siapa takut dengan UMNO? UMNO lawan aku dalam mahkamah pun kalah. Semua kes mahkamah. Apa kau mau cerita? Sebab memang UMNO penjamun. Apa kau mau cerita? Ini kenapa dia pengsan? Kalah 5 kes mahkamah yang dia buka sendiri tau. Dia lawan aku baci-baci Otto Arung di mahkamah Kuala Lumpur, di mahkamah Sepang. Dan dia pengsan. Sebab dia tidak boleh tutup mulutku. Bila dia kantoi dalam skandal 700 juta ringgit ini, pengsan lah dia. Nah, dia mimpi muka aku. Dia mimpi muka aku tu. Tak kau malu kah Pak Mail? Semua rakyat tahulah kau kalah lawan aku. Di mahkamah Kuala Lumpur, di mahkamah Sepang. Oh, beria sangat. Menteri penyamun ni, Perdana Menteri penyamun ni, dia buka kes mahkamah. Dia dengan UMNO. Beria dia buka kes mahkamahku. Walaupun aku ni tidak ada jenayah merompak macam dia. Nah, viral. Kalah dia. Berputih mata dia dalam mahkamah. Memohon dia depan hakim. Ya Arif Hakim, aku memohon untuk Jupazli ni disumbat dalam penjara. Hari-hari bising dalam Malaysia. Ya Arif Hakim. Kau tahu apa jawaban hakim? Tidak boleh disumbat orang ini dalam penjara. Semua cakapnya betul. Nah, kalau betul aku ni, mereka-reka cerita kenapa kau kalah Pak Mail dengan UMNO. Saya Amidi, Panduan Najib, Rosmah 3 juta li UMNO lawan aku. 5 kes mahkamah kamu buka. Kau ingat apa? Mahkamah tu UMNO punya kah? Aku mau bagi tahu dengan rakyat jangan kamu takut diugut oleh UMNO penyamun, menteri-menteri UMNO penyangak, Perdana Menteri UMNO pencuri ni. Mahkamah tu bukan orang punya. Mahkamah tu rakyat yang punya. Sebab itu, kalau aku yang bersuara dalam TikTok ni, dalam Malaysia, memang pengsan ni penyamun-penyamun, menteri-menteri penyamun ni dalam UMNO ni. Oh, di belakang kita ni Pak Mail. Dia kalah sampai koma bang, lawan si Jupazli. Hari itu dia jadi PM, kau tahu? Waina, 10 kali ditangkapnya aku. Hairan betul aku UMNO. Paling obses lah dengan si Jupazli. Waina, rajin betul diorang menangkap aku tahu. Ini Perdana Menteri penyamun ini sampai pengsan. Tumbang PRU 15. Nah, apa kau dapat? Tangkap si Jupazli. Kau wanted oleh SPRM. Oi, Pak Mail yang pengsan. Apa kau dapat selepas kau lawan aku di mahkamah? Pak Mail, UMNO, Zai Amidi, Panduan Najib. Pengsan kau. Kau gagal gulingkan Anwar Ibrahim. Kau gagal gulingkan Agong ke-17. Memang buku bertemu ruas. Salah orang kau lawan dalam mahkamah. Ini rakyat paling berani mati dalam Malaysia. Semua rahsia kamu ni, menteri-menteri UMNO perompak, Perdana Menteri UMNO penyamun, di tangan kami, di tangan rakyat. Kau ingat kami takut bersuara? Ini zaman Anwar Ibrahim. Semua orang boleh bersuara. Kau marah Anwar tidak tangkap aku? Iya, satu-satunya Perdana Menteri yang tidak pernah tangkap aku dalam Malaysia ni Anwar Ibrahim lah. Satu-satunya agung yang tidak tangkap aku dalam Malaysia ni Sultan Ibrahim. Sebab skandal 700 juta ringgit ni Pak Main dengan UMNO ni memang betul ceritanya. Kamu tanya dengan aku, betulkah ini? Si pengsan ini merompak 700 juta ringgit. Bukan lagi betul, sangat-sangat betul. Nah, kau bayangkan sakit kepala dorang ini ditelanjangkan oleh rakyat merompak harta karun. Pak Mail, hutangmu terlampau banyak. Jangan kau mampus dulu. Kau minta maaf dengan aku? Berani-berani kau jadi Perdana Menteri perompak di Putrajaya. Kerja kau tangkap aku. Oh, patutlah kau tangkap aku banyak kali ya Pak Main.
Rupa-rupanya kau punya file case rompakan dalam SPRM bertimbun-timbun macam gunung Everest. Oh, patutlah UMNO beratus-ratus kali tangkap aku dalam Malaysia. Dari tahun 2016 sampailah zaman Pak Mail jadi PM Kerajaan Tepuk Atap. Oh, rupa-rupanya file case rompakan UMNO dalam SPRM tu bertimbun-timbun daripada case rompakan banduan Najib, banduan Rosmah, Zaid Amidi. Sekarang Pak Mail, kau pergi mana? Bulan puasa ni kau mau lari pergi mana Pak Mail? Jangan kau bersembunyi. Dalam hospital tu kau merompak 700 juta ringgit. Kau kasih pulang balik duit rakyat. Kasih pulang balik. UMNO sudah hancur. Dari Sabah sampai ke Putrajaya. Di zaman Anwar Ibrahim ni, memang tidak selamat UMNO. Aku bagi tahu. Tidak selamat UMNO, Pakcik Makcik Oto Arung. Sudah tidak boleh merompak di zaman Anwar Ibrahim. UMNO ingat, kalau UMNO bergabung dengan Anwar Ibrahim, dorang boleh merompak harta karun rakyat di Putrajaya. Sekarang apa jadi? Pengsan. Anwar Ibrahim buka file kes rompakan Pak Mail dan UMNO. Ratusan jutaan ringgit. Apa cerita? Kau ingat Anwar Ibrahim tu dupang-dupang macam 3 juta ahli UMNO, boleh kau kasih bodoh-bodoh. Pak Mail, Zaid Amidi, banduan Najib. Aku bagi tahulah rahsia. Anwar Ibrahim yang buka skandal 700 juta ringgit Pak Mail dan UMNO ni. Tidak perlu berbasa-basi. Sebab selama Anwar jadi Perdana Menteri dan jadi Menteri Keuangan di Putrajaya, UMNO tidak berubah, Pakcik Makcik Oto Arung. Hari-hari depan Anwar Ibrahim gila merompak tanpa rasa malu. Di bulan puasa pun merompak. Kau nampak ni? Dia tak mau kasih balik duit rompakan itu. Dia ni pura-pura pengsan, bukan saja takut ditangkap oleh SPRM. Dia takut mau kasih balik harta karun rakyat tu depan Anwar Ibrahim, depan Agung ke-17. Ini dia punya wayang. Kenapa aku cakap diorang ni merompak di bulan puasa? Kau tahukah kenapa dia bersembunyi dalam hospital? Dia tidak mau pulangkan balik duit rakyat itu, ratusan jutaan ringgit tu, jongkong emas 16 kilo depan Anwar Ibrahim, depan Agung ke-17. Pak Mail, kalau kau takut didakwa dalam mahkamah, kalau kau takut pakai baju Melayu oranye SPRM, kalau kau takut disumbat dalam penjara bersama banduan Najib, ini aku punya nasihat Pak Mail yang pengsan ni. Kau kasih balik harta karun 700 juta ringgit tu depan Anwar Ibrahim, depan Agung ke-17. Tidak payah kau cakap pusing-pusing macam gasing. Seluruh dunia tahu memang UMNO ni penyamun. 34 juta rakyat memang tahu kau ni parompak begini. Kenapa kau ingat? Kau kebal. Tun M pun tak boleh tolong tutup kes ni. Pak Mail, kau nampak Tun M tu? Dia cakap apa? Kes rompakan 700 juta ringgit ni buka dalam mahkamah. Kalau Tun M dan Anwar Ibrahim pun cakap benda yang sama, memang tidak selamat kau Pak Mail. Memang hancur UMNO, Pakcik Makcik Oto Arung, hancur. Kau ada dengar Pak Mail kenyataan Tun M dengan Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim kata apa? Ini kes rompakan harta karun. Tidak boleh tutup. Tun M, nah dia tambah lagi kasih panas. Tun M kata apa? Saya terkejut SPRM siasat Ismail Sabri. Ini hanya mahkamah yang boleh tentukan. Dakwa dalam mahkamah. Kau tahu apa mesej Anwar Ibrahim dan Tun M ini Pak Mail? Zaid Hamidi, banduan Najib, UMNO. Tun M dan Anwar Ibrahim bergabung bongkar kes ini dalam mahkamah. Memang tidak selamat kau. Memang tidak selamat. Memang hancurlah UMNO bien. Masuk perangkap sendiri. Sebab terlampau lahak, terlampau gatas, terlampau tamahak. Skandal 700 juta ringgit. Tun M sudah bersuara bersama Anwar Ibrahim. Aku bagi tahu sama kau. Aku setuju
tindakan Anwar Ibrahim Agung ke-17 dan Tun M membuka kes rompakan 700 juta ringgit Pak Mail dan UMNO di dalam mahkamah. Aku sokong 300%. Bagaimana kamu mau lari? Hah? Penyamun-penyangga UMNO? Mau lari pergi mana? Sebelum kau lari, kau serahkan balik harta karun ini. Depan Agung ke-17, depan Anwar Ibrahim, depan Tun M, depan 34 juta rakyat. Marah kau? Aku sokong Anwar Ibrahim, Agung ke-17, Tun M, buka kes ni dalam mahkamah. Ini kali pertama aku setuju dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Memang betul. Kes ini perlu dibuka dalam mahkamah. Memang betul kenyataan Anwar Ibrahim, SPRM perlu siasat. Duit rakyat 700 juta ringgit yang hilang di Putrajaya di zaman kerajaan UMNO, di zaman Pak Mail. Memang betul. Kes ini bukan kes kecil Pakcik-makcik Oto Aru. Memang tidak selamatlah Pak Mail ni. Memang mampus. Kena checkmate oleh Anwar Ibrahim, oleh Tun M, oleh Agung ke-17. Kau nampak Tun M tu sudah buka mulut, masih sehat, masih berjalan. Nah, checkmate kan oleh Tun M, oleh Anwar, oleh Agung ke-17. Zahid Hamidi, Banduan Najib, Pak Mail, UMNO. Tak lagi kamu nampak barang ini, teruskan merompak. Memang hancur UMNO BN. Pilihan Raya Sabah tahun ini untuk 2025 memang hancur. UMNO BN, PRU 16 di Putrajaya. Tidak selamat. Tidak selamat ini. Skandal 700 juta ringgit nilai yang kasih hancur. Zahid Hamidi, Banduan Najib, Banduan Rosma, Banduan Pak Mail ni. Memang beramai-ramailah kamu dihumban ke dalam penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Bahaya tahu Pak Mail. Kau dalam kedudukan sangat bahaya. Pak Mail, tidak selamat kau Pak Mail. Kalau Tun M dengan Anwar Ibrahim bergabung sudah bongkar skandal 700 juta ringgit. Checkmate UMNO. Dalam penjara Kajang memang checkmate. Aku bagi tahu kamu baca statement Tun Dr. Mahathir tu. Memang checkmate Pak Mail dengan UMNO. Teruskanlah, lama-lama kau pengsan. Kau bagi tahu sejarah kau penyakit nyanyuk kah? Kau penyakit apa ni, stroke kah? Terus kau direct dihantar pergi penjara. Tak payah lagi dibicarakan dalam mahkamah. Memang tidak selamat ini UMNO. Bawa mengucap penyamun-penyamun di bulan puasa ni. Mampuslah kamu. Bangun kau Pak Mail. Jangan kau pengsan. Ada masalah baru. Tun M arahkan kerajaan Anwar, kerajaan Agung ke-17 dan SPRM dakwa kau dalam mahkamah. Memang alang-alang sudah dibuka oleh Anwar, dibuka oleh Agung ke-17. Memang mampuslah kau Pak Mail, Zahid Hamidi. Banduan Najib, UMNO yang sudah hancur dan pupus ini masuk perangkap sendiri. Betul lah cakap Anwar tu. Anwar Ibrahim cakap apa 1 tahun lalu? Kamu salah pilih Perdana Menteri. UMNO ingat kalau dia pilih Anwar jadi Perdana Menteri kan, kalau dia gulingkan Tun M, kalau dia gulingkan Muhyiddin, UMNO ingat dorang masih boleh merompak harta karun di Putrajaya. Dorang ingat kalau UMNO ni sokong Anwar jadi Perdana Menteri, Zahid Hamidi, Banduan Najib, Banduan Rosma dengan Pak Mail ni ingat dengan 3 juta UMNO. Syukur Alhamdulillah Tun M sudah tidak jadi Perdana Menteri, Muhyiddin sudah tidak jadi Perdana Menteri. Oh syukur Alhamdulillah. Perikatan Nasional dengan PAS sudah tumbang. Oh bolehlah kita merompak harta karun di Putrajaya. Kita ada Anwar. Nah sekalinya plot twist. Anwar bongkar skandal 700 juta ringgit Pak Mail dan UMNO ni di Parlimen 1 tahun lalu. Tahun 2025 ngam-ngam bulan puasa. Kiamat. Anwar, Kerajaan Agung ke-17, siasat Pak Mail ni, Perdana Menteri ke-9 UMNO, dalam skandal 700 juta ringgit. Tambah lagi Tun M yang masih hidup tu,
Dia cakap apa? Saya harap kes ini ditentukan oleh mahkamah, oleh hakim. Buka kes ini. Oh, saya terkejut. Ismail Sabri dan UMNO merompak 700 juta ringgit. Betul atau tidak, kita kena buka di mahkamah. Kalau Tun M sudah cakap begini, ini signal apa ni? UMNO, Zaid Hamidi, Banduan Najib. UMNO masuk perangkap Anwar Ibrahim dan Tun M. Aku bongkarkanlah rahsia. Kalau Anwar Ibrahim dan Tun M ni bergabung, bongkar kes 700 juta ringgit ni, Pak Mail dan UMNO dalam mahkamah, tidak ada sesiapa sudah boleh tolong kau, Pak Mail. Zaid Hamidi, Banduan Najib, Banduan Rosmah, UMNO. Tidak ada sesiapa sudah. Cuba kau bayangkan, kalau esok lusa Anwar Ibrahim dan Tun M bergabung, sumbat kamu semua ni dalam penjara. Cuba kamu bayangkan, kalau Agung ke-17 Anwar Ibrahim dan Tun M bergabung, sumbat penyamun-penyamun UMNO ni, yang tidak takut Allah di bulan puasa ni, merompak duit rakyat, harta negara. Cuba kau bayangkan 3 juta ahli UMNO, apa jadi dengan Pak Mail ni? Dan sampai mampus bersama Banduan Najib, Banduan Rosmah, gali lubang kubur dalam penjara. Ini bukan cobaan, ini memang betul-betul kenyataan. Memang tidak selamatlah. Kau nampak bosku tu? Tak dapat keluar daripada penjara Kajang? Salah pilih Perdana Menteri. Anwar Ibrahim betul cakap barang ni. Kau tahu Anwar Ibrahim tu siapa? Anwar Ibrahim tu anak murid tu Dr. Mahathir Mohamad. Ini rahsia tidak pernah dibocorkan kepada seluruh dunia. Anwar Ibrahim tu anak murid tu Dr. Mahathir. UMNO ingat kalau dia bergabung dengan Anwar Ibrahim, UMNO boleh bebas merompak hari-hari harta karun rakyat. Kau nampak kan ni Pak Mail pengsan? Kau nampak saja tu Tun M bergaduh dengan Anwar Ibrahim. Itu pura-pura bergaduh. Zaid Hamidi, Banduan Najib, Banduan Rosmah, Pak Mail. Kau mau tahu siapa arahkan Anwar Ibrahim? Hancurkan UMNO ni dalam skandal 700 juta ringgit. Ini wahyu politik siapa ni? Tun M. Kenapa rahsia ni ada di tangan aku? Aku nak bagi tahu Banduan Najib, Zaid Hamidi, Pak Mail, penyamun-penyamun UMNO yang tengok video bahaya ni. Ini rahsia aku tidak pernah bocorkan. Di belakang Anwar Ibrahim adalah Tun M. So, UMNO mahu lari pergi mana? Mau sampai bila Zaid Hamidi, Banduan Najib dan UMNO mengigau di siang hari? Kau tak nampak kah? Beraninya Anwar Ibrahim bongkar skandal 700 juta ringgit Pak Mail dan UMNO ni. Kau tak nampak? Kau tak nampakkah Tun M pun bersuara sudah? Suruh bongkar kes ni di dalam mahkamah. Skrip Anwar Ibrahim sama dengan Tun M. Apa sudah jadi Pak Mail? Zaid Hamidi, Banduan Najib, Banduan Rosmah, UMNO? Kamu tangkap aku banyak kali. Kau ingat apa? Aku akan diam bila kau pejak-pejak aku dalam mahkamah, dalam negara ni. Kau reka-reka semua kesalahan jenayah aku yang tidak pernah aku buat. Nah, syabas dan tahniah UMNO. Kamu masuk perangkap Anwar Ibrahim, Tun M,
dan Jufazli Syekh Ahmad. UMNO tak boleh gulingkan kerajaan GRS, kerajaan Haji J. Walaupun UMNO sudah keluar daripada kerajaan Haji J, kerajaan GRS di Sabah. Sekarang, UMNO mahu main game yang sama. UMNO ugut Anwar guna titah addendum. UMNO mahu keluar daripada kerajaan Madani. Sekarang saya nak tanya, kenapa UMNO takut keluar daripada kerajaan Madani? UMNO takut jadi pembangkang? UMNO tidak bersedia untuk jadi pembangkang? Menteri-menteri UMNO tidak bersedia untuk letak jawatan sebagai penyamun? Kita tidak larang UMNO merompak depan kerajaan Anwar, Kerajaan Agong ke-17, tapi ini hasilnya pengsan. Kita tidak larang UMNO nak gulingkan mana-mana Perdana Menteri, mana-mana kerajaan, tapi ingat, kamu Zahid Hamidi, banduan Najib, banduan Rosmah, Ismail Sabri dan 3 juta ahli UMNO masuk perangkap rakyat. Kami rakyat sokong Anwar Ibrahim buka kes 700 juta ringgit ini, dan kami rakyat sokong Kerajaan Agong ke-17 buka skandal rasuah 700 juta ringgit Pak Mail dan UMNO. Sebab ini harta rakyat, harta negara. Punya ramai rakyat susah, miskin dari Sabah sampai ke Kelantan. UMNO tak fikir duit rakyat, dorang fikir poket mereka sendiri. Rompak harta karun untuk memperkayakan diri. Rakyat bulan puasa tak cukup makan, Pak Mail, Zaid Hamidi, banduan Najib, UMNO. Rakyat tak cukup duit beli baju raya. Sampai hati korang merompak harta karun rakyat ratusan jutaan ringgit depan mata kami. Rakyat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Rakyat orang Melayu, orang Cina, orang India, Sabahan, Sarawakian, orang Islam, orang bukan Islam, hari-hari tak cukup makan, tapi kamu harta karun bertimbun-timbun merompak rakyat, Pak Mail, bosku. So, kamu mau kami diam di bulan puasa? Ingat mati penyamun-penyamun UMNO. Tidak selamat penyamun UMNO di dunia dan akhirat, Pak Cik Makcik Oto Arung. Sebesar mana kabel kamu, sehebat manapun kamu merompak, seramai manapun kamu jadi penyamun depan kami, selagi rakyat miskin mati kebulur di bulan puasa ni, kamu tidak tolong rakyat ditempa bencana banjir, UMNO tak tolong. Kau ingat kami takut dengan UMNO kah? Kami tak takut dengan UMNO. Dalam keadaan UMNO ni kalah semua kes mahkamah lawan aku, kau ingat rakyat mau takut dengan kamu? Rakyat jangan takut dengan penyamun-penyamun UMNO ni. Aku ni wakil kamu, 34 juta rakyat menang lawan UMNO. Tiap-tiap tahun 2016 sampai 2024 aku menang besar memperjuangkan kamu. Aku tidak malu ditangkap atau didakwa dalam mahkamah. Aku menang. Siapa takut dengan UMNO perompak ni? Marah? Semua terbongkar? Kau ingat penyamun-penyamun UMNO, selagi aku hidup, kalau ada depan mataku orang-orang miskin di Sabah sampai ke Kelantan, tidak cukup makan di bulan puasa sebab kamu merompak harta karun rakyat. Tidak selamat UMNO dalam Malaysia, Pakcik Makcik Oto Arung. Hancur dan pupus, kun fayakun hancur. Kau mau lari pergi mana penyamun, Pak Mail? Serah diri depan hakim, serah diri depan pegawai SPRM. Kau serah diri ke dalam penjara, banduan Najib tunggu kau. Kau tidak selamat lawan rakyat, kau tahu? Kau tidak selamat merompak rakyat. 7 keturunan kau tidak selamat. Aku ingin keluarkan order. Anwar Ibrahim buka kes ini dalam mahkamah. Tidak selamat. Siapa bersekongkol merompak 700 juta ringgit ni? Kau ingat rakyat kau boleh ugut-ugut kah? Ashraf Wajdi, Zaid Hamidi, Ismail Sabri.
Kami bagi peluang 100 kali untuk UMNO bertaubat. Tidak bertaubat. Daripada zaman datuk nenek moyang kami sampai tahun 2025. Merompak harta karun tanpa rasa takut depan Allah. Tanpa rasa takut depan rakyat. Sekarang rakyat yang paling berkuasa bersuara. Pergi mana lagi penyamun-penyamun UMNO? Kau ingat kalau kau tangkap aku 100 kali, aku takut lawan UMNO perompak kah? Ismail Sabri, Zaid Hamidi, Banduan Najib. You are checkmate oleh Jufazli. Bulan puasa kau merompak untuk kasih miskin rakyat supaya rakyat mati kebulur di bulan puasa? Apa punya standard? Ha? Menteri-menteri UMNO, Perdana Menteri UMNO penyamun penyangak. What you say? Money is king, cash is king. Duit boleh tolong kau kah? Duit kau pun tak boleh kasih bangun kau daripada pengsan ni. Duit bertimbun-timbun UMNO tak boleh tolong bebaskan Banduan Najib dalam penjara Kajang. Bagaimana kamu mau lari daripada kami? Ini rakyat bersuara ni. Mana Ketua Pemuda UMNO, Akmal? Tak malu kah kau punya YB ni? Wanted oleh SPRM. Akan didakwa dalam mahkamah ni. Skandal 700 juta ringgit ni besar ni masalah UMNO. Dr. Akmal. Baru pula aku nampak Samsing UMNO ni diam. Bukan main-main kau ya. Wah, tiba-tiba UMNO nak fitnah orang lain yang merompak. Rupa-rupanya UMNO lebih sudu daripada kuah. Paku dulang, paku serpeh. Mengata orang dia yang lebih. Akmal. Bukan Haji Ji, bukan GRS. Bukan Musa Aman yang merompak 700 juta ringgit ni. Bukan Anwar Ibrahim, bukan Lim Kit Siang, bukan Lim Guaneng, bukan Tun M yang merompak 700 juta ringgit ni. Bukan Agung dan Raja-Raja Melayu merompak harta karun 700 juta ringgit ni. Pak Mail ni, UMNO wanted oleh SPRM. Apa cerita Akmal, Ketua Pemuda UMNO? Mana pejuang-pejuang rasuah tu? Diam pula kau bilang UMNO ni kantoi merompak. Nampak sangatlah. Mahasiswa-mahasiswa UMNO ni semua masuk gua selepas kita bongkar skandal 700 juta ringgit Pak Mail dan UMNO ni. Kenapa korang tak cakap benda ni hari-hari? Ini bulan puasa merompak. Perdana Menteri perompak paling jahat, paling kejam, paling zalim, paling diktator. Berapa ramai orang miskin dalam Malaysia. Dia kaya raya dengan UMNO merompak. Begitu ceritanya politik kita ni. Kita sokong UMNO merompak biar rakyat miskin. Begitu ceritanya mahasiswa-mahasiswa yang tutup mulut ni dalam Malaysia. Hendak kamu berdemonstrasi? Mana ni pejuang-pejuang rasuah? Bersih? Bersih. Hendak mau berguling-guling pakai baju kuning? Ni Grade A. Kata bersih, ini Perdana Menteri Grade A. Paling hebat, paling meletup di Putrajaya. Ini memang Grade A. Perdana Menteri perompak penyamun paling hebat dalam Malaysia. Paling hebat ini. Memang betul. NGO bersih, mahasiswa-mahasiswa, aktivis-aktivis politik yang cuba menyembunyikan skandal 700 juta ringgit Pak Mail dan UMNO. Saya ucapkan, memang syabas dan tahniah. Memang hebat kamu. Hebat kamu main wayang. Memang ini grade A ni. Kaya raya sekelip mata hasil merompak harta karun raya, harta karun negara. Ingat, Pak Mail, kau tanda tangan perjanjian. Depan aku, depan Tun M, depan pencatur-pencatur kuasa, depan Anwar, depan Agung, depan Raja-Raja. Kau tanda tangan perjanjian. Kau tak boleh merompak harta karun rakyat tau di Putrajaya. Kita semua tanda tangan perjanjian ni dalam percaturan kuasa dunia. Tak boleh merompak harta karun negara. Kenapa UMNO langgar perjanjian ni? Kenapa Pak Mail dan 7 keturunannya yang langgar perjanjian ni? Aku bagi ceramah, tazkirah untuk kamu berhenti merompak di bulan puasa. Hanya bulan puasa inilah yang boleh mengajar kamu untuk berhenti merompak. Kalau tidak ada satu orang pun rakyat yang berani ajar kamu untuk berhenti merompak, biar aku yang ambil kerja ni. Kami tidak mau ikut masuk neraka jahanam dengan penyamun-penyamun UMNO ni. Sebab tu kau pengsan, kau langgar perjanjian percaturan kuasa kita Pak Mail depan rakyat. Kau merompak harta karun rakyat, harta karun negara di Putrajaya.
Memang kau cari nahas. Dalam perjanjian tu, siapa-siapa merompak harta karun rakyat, harta karun negara, mati dalam penjara neraka rakyat, kau tahu. Itu yang berlaku kepada Banduan Najib. Banduan Najib tersiksa berpuasa dalam penjara Kajang untuk makluman pakcik-makcik Oto Arong. Tidak tahan sudah bosku tu dalam penjara berpuasa. Dia mau jadi tahanan rumah. Kenapa? Bosku tidak sedar melanggar perjanjian percaturan kuasa kita. Mana boleh Perdana Menteri UMNO merompak harta karun di Putrajaya. Macam Pak Mail ni, macam bosku. Tidak ada sesiapa boleh tolong Perdana Menteri UMNO merompak harta karun rakyat ni. Sebesar manapun kabelnya. Tidak ada. Tidak selamat. Aku bagi tahu sama kamu, Walaupunlah kamu semua sokong Perdana Menteri perompak UMNO, tidak selamat ini. Sebab perjanjian adalah tetap perjanjian. Sudahlah terang-terangan kau merompak di bulan puasa. Nah, apa kau dapat? Banduan Najib tertekan, tersiksa dalam penjara Kajang, kau tahu. Pak Mail, dia buat hospital tu macam penjara sudah. Kesian aku tengok kau, Pak Mail. Sampai matilah kau dalam hospital tu. Itu penjara yang aku sediakan untuk kau. Selepas kau tangkap aku berkali-kali, kau merekayasa pertuduhan jenayah dalam mahkamah yang tidak pernah aku buat jenayah. Pak Mail, kau ketulahan olehku. Kau dengan UMNO ni hancur, masuk perangkap. Ketulahan oleh rakyat. Kau hati-hati. Kau merompak harta karun rakyat, harta negara, ketulahannya 7 keturunan kau hancur. Aku kasih ingat mana-mana penyambung-penyangga yang tengok video ni. Kau boleh kaya raya depan kami, depan rakyat. Kau ingat, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Allah Maha kuasa, Allah Maha besar, Allah Maha tinggi, Allah Maha hebat. Ingat penyambung-penyambung UMNO, Perdana Menteri UMNO yang merompak harta karun rakyat, harta karun negara. Depan Anwar Ibrahim, depan Agung, depan Tunem, depan 34 juta rakyat. Ketulahan kamu oleh rakyat sampai hancur 7 keturunan kamu. Mark my word. Teruskan merompak, tidak kita larang. Ceritanya sekarang ni, kita mau bagi tahu Pak Mail, Banduan Najib dan UMNO melanggar perjanjian kuasa depan rakyat. Dorang ni sudah buat perjanjian, tak boleh rompak harta karun negara tau. Kalau dorang langgar perjanjian ni, 7 keturunan dorang hancur dalam penjara. Sudah kita sumbat Banduan Najib dalam penjara, sekarang giliran kau Pak Mail. Get ready kau. Get ready kau Pak Mail. Masih ni mulutku. Menyesal kau tangkap aku? Itulah ketulahan rakyat paling berbisa punya pukulan. Rakyat tu boleh kau pejak-pejak, boleh kau zalimi. Pengsan kau kan? Berani-berani kau datang pergi rumahku, kau ambush rumahku tanpa warrant, tangkap warrant geledah rumah. Berani-berani kau buat perbicaraan mahkamah wayang mahkamah tidak ada bukti aku punya kesalahan jenayah. Nah, mampus kau. Orang-orang aku bongkarkan kau merompak harta karun tau di zaman Anwar Ibrahim, di zaman Agung ke-17. Tidak selamat kau Pak Mail. Mana sudah mahasiswa, aktivis-aktivis politik ni. Senyap pula, bersih ni. Bila Pak Mail ni pengsan, wanted oleh SPRM kerana skandal rompakan 700 juta ringgit. Mana kamu muncul kanun kamu, bah? Jangan kamu jadi munafik sana. Orang yang tidak merompak kamu fitnah pula. Ini terang-terangan ini, perompak ini. Sampai pengsan di bulan puasa, tidak pandai-pandai bangun. Takut serah diri kepada SPRM. Yang bukan penyamun kau fitnah tu. Sudah serah diri dengan SPRM. Contohnya, Haji Jinnor, Shah Helmi, Menteri-Menteri GRS. Dorang sendiri volunteer pergi pejabat SPRM. Kau Ismail Sabri mau datang pergi pejabat SPRM pun terkencing ketakutan. Itu beza penyamun sebenar dengan menteri yang difitnah. Aku kesian dengan menteri-menteri GRS tu. Kau bayangkan kebenaran ini Allah tunjukkan di bulan Ramadan. Pelik weh. YB GRS yang difitnah kononnya merompaklah, berasualah. Dorang sendiri serah diri kepada SPRM. Ni
Yang pengsan ini sampai sekarang takut mau serah diri kepada SPRM. Sebab apa nih UMNO? Sebab memang betul kau merompak 700 juta ringgit Pak Mail. Memang betul kau mencuri. Sampai sekarang UMNO tak berani saman fitnah aku. Sebab memang betul kau merompak. Kau mau tanya dengan aku dah terbukti kah? Ni pengsan ni bukti dia. Ini bukti dia perompak. Pengsan. Harta karun ditemui dalam rumah kondo yang dia sewa sendiri. Ratusan jutaan ringgit. Macam mana dia tak pengsan? Ini bukti dia. Aku bukti dia. Kenapa Pak Mail, 7 keturunan dia dengan UMNO tak berani sama fitnah aku? Sebab bukti ni sudah di tangan Anwar Ibrahim, di tangan aku ke-17. Di tangan SPRM, di mana kau mau lari? Bulan puasa pun mengasih bodoh-bodoh rakyat. Kalau betul kau tidak merompak 700 juta ringgit, berhentilah kau pengsan. Saman fitnah Anwar, saman fitnah kerajaan aku 17. Kau saman fitnah SPRM, bah. Tapi kau tak berani. Sebab memang betul harta karun tu atas nama kau. Selama kau jadi PM, kerja kau merompak depan mataku, Pak Mail. Dengan menantu kau yang gay LGBT pun merompak. Waktu kau jadi Menteri Pertahanan, kau buat total lockdown. Kau merompak projek dalam Kementerian Pertahanan. Aku masih simpan dokumen tu. Kau mau cerita apa? Sebab tu kau kalah semua kes mahkamah. Kau dengan UMNO buka kes mahkamah kau. Lawan aku. Sebab memang kamu penyamun. Harga barang naik di zaman kau jadi PM. Di zaman UMNO jadi kerajaan. Di Putrajaya 3 tahun lalu. Apa kau buat? Kau rompak duit subsidi rakyat, Pak Mail. Sampai harga ayam tiba-tiba naik berkali-kali ganda. Harga telur naik. Harga sayur-sayuran naik. Harga bawang naik. Harga beras naik. Semua harga makanan naik. Kamu masih ingat zaman dia ni? Harga barang sangat mahal. Bila aku bersuara terus aku ditangkap. Kau bayangkan betapa takutnya UMNO tu dengan mulut berbisa rakyat ni. Bila kita telanjangkan dia merompak duit subsidi rakyat, sampai dia kalah semua kes mahkamah lawan aku. Sampai pingsan dia. Tumbang dalam mahkamah. Tumbang di Putrajaya. Dia ni hari-hari pakai baju Burberry. Beribu-ribu ringgit harga dia. Rakyat hidup miskin. Dia tak kisah. Orang Melayu miskin. Cina miskin. India miskin. Sabahan orang asli Sarawakian. Orang Dayak, orang Baja, orang Suluk, orang Bugis pun dia tak kisah. Kau bayangkan. Ini Perdana Menteri paling temberang di Putrajaya, kau tahu? Jadi model pula dia di Putrajaya. Patutlah 1 tahun saja dia jadi Perdana Menteri. Sampai pingsan. Kau tahu kenapa dia pingsan? Dia terkejut. Dia tumbang PRU15 oleh rakyat. Syok sendiri dia berkempen. PRU15. Time aku berkempen pun, dia hantar orang dia untuk tangkap aku. Betapa takutnya lah dia dengan suara rakyat. Nah, UMNO dapat berapa kerusi? 27 kerusi. Sebab ini Perdana Menteri UMNO paling gagal. Dulu UMNO boleh menang beratus-ratus kerusi parlimen. Di zaman Tunem, zaman Anwar Ibrahim bergabung. Kau bayangkan. Dulu UMNO, zaman Tunem, zaman Anwar Ibrahim bergabung. 2/3 majority kerusi parlimen UMNO pegang. Sabah, Sarawak, fixed deposit UMNO punya. Negeri-negeri semenanjung Malaysia, semua UMNO punya. Tiba-tiba zaman dia ni jadi PM, kau tahu berapa UMNO dapat kerusi parlimen? 27 kerusi saja. Kenapa boleh dapat 27 kerusi saja? Oh, kau tengoklah kerjanya merompak sampai pingsan. Ketulahan oleh rakyat. Dia ingat kita rakyat tidak tahu UMNO tu merompak. Dia ingat UMNO boleh menang PRU15, jadi dia overconfident merompak. Dia ingat kalau dia tangkap aku tu beratus-ratus kali, dia dakwa aku dalam mahkamah, dia ugut aku sampai ke rumah. Dia ingat UMNO tu boleh menang lah. Nah, checkmate. Dia bukan saja kalah lawan aku di mahkamah tau. Orang pengsan ni. UMNO malu nak hebohkan kepada 3 juta UMNO kita kalah lawan Jupazli. 5 kes dia menang. Kita tak boleh sumbat budak tu dalam penjara. Memang budak tu kebal. Dia lah yang paling berani menghentam UMNO penyamun dalam Malaysia ni. Budak tu lah yang kasih hancur UMNO tu. Budak tu lah yang kasih hancur Banduan Najib dalam penjara Kajang. Pak Mail? Apa cerita Pak Mail?
UMNO pun tak boleh tolong kau untuk tutup kes 700 juta ringgit ni. Sebab UMNO gagal gulingkan Anwar Ibrahim, UMNO gagal perangkap Anwar Ibrahim guna titah addendum. Pak Mail, siapa boleh tolong kau tutup kes ni? Kalau Tudem sudah bersuara, buka kes dalam mahkamah, buka kes dalam mahkamah. Kalau Tudem sudah cakap, kau punya ketua tu, nah memang hancurlah kau dalam penjara oleh ketuamu. Marah? Jangan marah. Banyak betul ni orang menonton. Pakcik-makcik Otarung, sebelum kena blok aku punya TikTok ni, aku ingin bocorkan rahsia ya. Zahid Hamidi, Banduan Najib, Ismail Sabri dan 3 juta ahli UMNO gagal gulingkan Anwar Ibrahim dari dalam kerajaan Madani. Saya ulang. Zahid Hamidi, Banduan Najib, Ismail Sabri yang membuka kes titah addendum dalam Mahkamah Malaysia bersama UMNO gagal memerangkap Anwar Ibrahim menggunakan titah addendum itu, sekaligus UMNO masuk perangkap sendiri, gagal menggulingkan Anwar Ibrahim menggunakan perangkap titah addendum. Selepas Anwar Ibrahim berjaya keluar daripada perangkap titah addendum, secara rasmi Anwar Ibrahim dengan cukup berani membuka skandal rompakan Pak Mail yang pingsan ni dan UMNO sebanyak 700 juta ringgit. Maka, kepada 34 juta rakyat yang sedang menonton video bahaya ini di bulan puasa, apabila Zahid Hamidi, Banduan Najib, Ismail Sabri, termasuklah Rosmah Mansor bersama UMNO gagal menggulingkan Anwar Ibrahim di bulan puasa, maka tolong bersiap sedia untuk menyaksikan kehancuran dan kepupusan UMNO dari Sabah sampai ke Putrajaya. Selama ini Anwar Ibrahim membantu UMNO untuk selamat di Putrajaya. Tetapi Anwar Ibrahim ditikam belakangnya dan Anwar Ibrahim menyedari beliau diperangkap oleh UMNO, oleh Zahid, oleh Ismail Sabri, oleh Banduan Najib, oleh Banduan Rosmah menggunakan perangkap titah addendum. Setelah Anwar Ibrahim membongkarkan semua rahsia titah addendum, disitulah klimaks segala klimaks. Anwar Ibrahim menunjukkan taring kekuasaannya untuk menghancurkan UMNO dengan membongkarkan skandal 700 juta ringgit Ismail Sabri dan UMNO. Kepada 3 juta penyamun-penyamun UMNO di bulan puasa, kamu sudah hancur bersama pemimpin-pemimpin penyamun kamu di tangan Anwar Ibrahim. Saya tahu Papa Anwar Ibrahim sedang menonton video bahaya ini. Saya tahu Tunim sedang menonton video bahaya ini. Saya tahu Agung dan Raja-Raja Melayu sedang menonton video bahaya ini. Apabila UMNO gagal menggulingkan Anwar Ibrahim secara rasmi di bulan puasa ini, get ready lah penyamun-penyamun UMNO. Kamu lari ke dalam lubang cacing sekalipun, Anwar Ibrahim akan kejar. Dasar tidak tahu dia untung. Sudah ditolong oleh Anwar Ibrahim, kau bagi tai pula ya. Zahid Hamidi, Banduan Najib, Ismail Sabri, UMNO. Tak payahlah kau pura-pura tak tahu. Kamu punya perangkap titah addendum ni makan diri, kamu tahu. Saya menyokong penuh keberanian Kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani dan Kerajaan Agung ke-17 membuka skandal rompakan Pak Mail dan UMNO 700 juta ringgit ini. Kerana ini adalah skandal rompakan berprofil tinggi, skandal rompakan paling besar dalam sejarah politik dunia. Ini adalah rompakan harta karun rakyat yang disaksikan secara eksklusif oleh 34 juta rakyat dan seluruh dunia, pakcik-makcik Otarung. So, sama ada UMNO mahu keluar daripada kerajaan Anwar Ibrahim, Kerajaan Agung ke-17, ataupun UMNO kekal di dalam kerajaan Anwar, skandal jenayah rompakan ini akan terus mempercepatkan proses kehancuran dan kepupusan UMNO di tangan Anwar Ibrahim. Berdasarkan rahsia sulit, master plan politik baru Anwar Ibrahim adalah selepas beliau ditikam belakangnya oleh UMNO menggunakan perangkap titah addendum, kini Anwar Ibrahim memulakan game baru, menghancurkan Pak Mail dan UMNO
di Putrajaya. Checkmate. And masuk perangkap sendiri penyamun-penyamun UMNO yang gagal membunuh, menghancurkan dan gagal menggulingkan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Kepada Pak Mail, teruskan pengsan sampai kiamat. UMNO sudah hancur oleh Anwar Ibrahim di Putrajaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over, Zahid Hamidi, banduan Najib, banduan Rosma Ismail Sabri. Tolong bersiap sedia ya. Orang-orang selepas ini yang akan disumbat ke dalam penjara adalah Zahid Podorogo, banduan Rosmah, banduan Pak Mail dan penyamun-penyamun UMNO yang lain. Checkmate.